Rabi'atul Adawiyah, nama dia sohor lah. Habis negara orang kenal dia. Wali hebat perempuan, kuat beribadat, banyak amal soleh, zikirnya beribu-ribu kali sehari. Tiba-tiba satu hari dia jatuh. Dia jatuh dari tekad atas guli batin. Muslimat perempuan. Bila jatuh tinggi tangga, golek-golek berbau, jatuh atas kaki 5 depan orang ramai. Berdarah 9 kuku kaki, soyok kuku. Satu je tak kena. Menangis Rabi'atul Adawiyah. Orang ramai kata, "Cih, kau dengar khabar wali besar. Darah gitu sikit pun nangis dah." Kata Rabi'atul Adawiyah, aku nangis bukan darah ni. Aku nangis rasa tak darah. Sebab setiap darah yang keluar, Allah bayar dengan syurga dan kafarah dosa aku. Jadi ada segidak darah. Rugi ni aku. Orang kata betul, wali besar. Orang ramai-ramai tu wali yang ni. Datang nak kejar dengan dia dah. Jadi kalau setiap sakit, kita kena ingat Allah yang beri sakit. Sakit berat, Allah beri. Sakit ringan, Allah beri. Nombor satu sekali kalau benda tu musibah, inna lillah.